sikit saja. Jangan tinggal apa tadi, sembahyang sunat 4 rakaat sebelum lohar, sebelum zuhur, dan 4 rakaat selepas Isya. Kenapa? Nabi menyebutkan arba'un qabla adh-dhuhri, solat 4 rakaat sebelum zuhur, ka'idlihinna ba'da al-Isya, pahalanya seperti selepas Isya. Wa arba'un ba'da al-Isya, dan 4 rakaat selepas Isya, ka'idlihinna fi lailatul qadar, seperti pahalanya mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Haddad sebut dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, 1 rakaat kalau bertepatan dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat. Bermakna kalau 4 rakaat tadi berapa? Darab 4 lah nah, 120,000. Mana nak dapat hak tu kecuali pi Mekah lah nah, dapatlah pahala. Jadi hadirin, 4 rakaat sunat sebelum zuhur pahalanya seumpama 120,000 rakaat. 4 rakaat selepas Isya pahalanya seperti 120,000 rakaat. Campur 240,000 untuk 2 solat, belum lagi solat yang lain. Subhanallah. Dan kita untung dapat jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung tuan-tuan. Pasal apa saya kata untung? Kita ni umat yang paling lemah sekali. Umur kita semua pendek-pendek. 70, 50, 40. Tapi kita untung sebab kita dapat jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya selalu saya cakap dalam kuliah saya, siapa yang sembahyang sunat badiah Isya 4 rakaat menyamai dengan orang yang sembahyang pada malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala 83 tahun tuan-tuan ibadah. Umat lain tak dapat, umat Nabi-Nabi sebelum tak dapat, tapi kita dapat. Kenapa kita dapat? Sebab kita duduk pada umat Sayyidina Muhammad. Cumanya adakah semua orang dapat? Apakah semua orang dapat sembahyang sunat ba'diyah Isya 4 rakaat? Apakah semua orang Allah bagi? Tidak. Allah akan bagi pada siapa yang dia sayang. Jika orang ni Allah sayang, Allah akan ringankan tubuh dia. Allah akan mudahkan urusannya dalam mengerjakan ibadah pada Allah. Allah akan mudahkan tuan-tuan. Mudah saja. Dia nak zikir mudah, dia nak sembahyang sunat mudah, dia nak baca Quran mudah, Masya Allah. Dia nak bangun malam mudah, Masya Allah. Tapi kenapa Allah beratkan kita? Allah susahkan kita. Kita nak sebut nama Allah, Allah susahkan kita. Padahal bukan kena ada modal tuan-tuan, tak ada modal pun. Modal kita mulut tuan-tuan. Tapi kenapa Allah tak bagi kita hatta mengucap subhanallah? Daripada pagi kita bangun sampai sekarang, berapa banyak subhanallah yang kita sebut? Daripada pagi kita bangun sampai sekarang, berapa banyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita sebut? Daripada pagi sampai sekarang, berapa banyak astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun kita guna mulut kita untuk sembang, bercakap pada perkara yang kita telah cakap daripada kita muda sampai sekarang. Kata Nabi SAW, wa man sallahunna ba'dal isya'i kaman kamithlihinna min lailatul qadr. Siapa yang solat 4 rakaat kemudian daripada Isya, seumpama solat pada Lailatul Qadr. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, tercatat dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Imam Habib Abdullah Haddad. Ada mengaji kitab tu kat sini, Nasihat Agama Wasiat Iman ada. Imam Habib Abdullah Haddad, pergi cari kitab tebal tu. Pada muka surat 140. Siapa semayang selepas daripada Isya 4 rakaat, sama seperti dia semayang pada Lailatul Qadr. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kalau kita semayang malam tu macam kita semayang 84 tahun. Faham ni?
Yang ni kita boleh dapat kelebihan dia setiap malam. Syarat lepas mayat isyak, Allahu Akbar, bangkit 2 rakaat. Sekali bangkit lagi 2 rakaat. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kata pengarang kitab ni, siapa pengarang kitab ni? Saya lah. Bukan pengarang, menyusunnya. Salli kata, saya petik perkataan ulama yang saya petik kalam dia. Lazimkanlah solat sunat 4 rakaat selepas isyak kerana pahalanya seperti mengerjakan pada Lailatul Qadar. 1 rakaat yang dikerjakan pada Lailatul Qadar itu sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selain daripadanya. 1 rakaat itu macam sembahyang 30,000 rakaat. Ini bukan benda kecil-kecil tuan-tuan, ini bukan benda main-main, ini benda yang sangat besar. Saya nak tanya, lama sangat kan nak buat 4 rakaat tu? Lambat tak? Tak. Cerita dia antara nak dengan tak naknya. Antara nak dengan tak naknya. Tuan-tuan, nak masuk syurga, dia ada satu benda nama sabar. Sabar. Tuan-tuan, sabar masuk syurga tuan.